Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah memperkenankan kita berada dalam rumahnya Masjid Darul Aman. Jangan lupa kita berniat iktikaf. Semoga kita dikurniakan ganjaran pahala iktikaf sepanjang kita berada dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ya para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan yang kita baca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sinina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar ajma'in wa ila hadrat sultan awliya salihin Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirran aziz wa amadanallahu bi imdadihi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakatihi wa ila hadrati ahli sisrati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhuna Mursyid Rabbitna السنة في فيلم سيدنا ابن القادر منصور بن القادر جل بغدادي شأن الله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في تيسير جميع أمورنا وفي قضاء حاجاتنا وفي شفاء أمراضنا وفي موطنا الإيمان والإسلام وحسن الخاتمة اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita sama-sama dalam mengikuti meneruskan akan pengajian kitab ataupun kita katakan kursus manasik haji dan umrah. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, disampaikan ke semua kita ke tanah sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah pada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah yang telah pun menghadirkan diri pada majlis taklimat MUIS pada semalam hari di Santek. Alhamdulillah, banyak perkara-perkara yang telah dipaparkan, yang telah ditunjukkan kepada kita apa yang akan kita lakukan, yang persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Ya, para jemaah sekalian, kembali kita dalam pelajaran kita manasik haji dan umrah. Kita telah menyebutkan dalam pelajaran kita yang lepas mengenai tentang wukuf Arafah. Nah, kita telah mengatakan wukuf Arafah itu merupakan salah satu daripada rukun haji yang paling utama sekali. Itulah yang telah disebutkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arti kata yang lain, kalau kita buat puasa atau sembahyang atau tawaf beberapa banyak pun di tanah haram, kalau tak pergi Arafah, tak ada haji untuk kita. Jadi begitulah, Arafah itu merupakan yang utama sekali, klimaks dalam mengerjakan ibadat haji. Jadi apabila ibadat haji kita dapat dilakukan dengan sempurna di padang Arafah, mudah-mudahan segalanya akan sempurna kemudiannya dan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita juga telah mengatakan bahawa Arafah itu satu padang, ya, padang pasir yang di mana dia terletak di pinggir kota Mekah Al-Mukarramah, ya. Dan di tanah padang Arafah ni dia terbagi dua, ada yang namanya Arafah, ada yang bukan Arafah. Seperti mana salah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Wadi Uranah bukan Arafah. Wadi Uranah tu mana? Itulah yang depan kita nampak sini. Wadi tu mana? Lembah Uranah.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi 9 Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak pada Mina, Nabi stop di sini di tempatnya Wadi Urana. Belum masuk Arafah lagi. Nabi pun berkemah di sini dan tunggu sampai waktu zuhur. Dan apabila masuk waktu zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakanlah solat, iaitu solat zuhur dan solat asar jamak dan qasar. Jadi Wadi Urana ni tempatnya lembah rendah. Tempat ini kalau hujan lebat dia akan jadi sungai sebab airnya banyak sekali, air bertakung. Dan begitulah Rasulullah SAW telah memerintahkan kita supaya tinggalkan Wadi Urana. Jangan kita wukuf di Wadi Urana kerana dia tak masuk daripada Arafah. Jadi Nabi SAW solat di pinggir Arafah, di tempat masih lagi di Wadi Urana. Nabi solat, tempat Nabi solat tu telah dibangunkan masjid. Masjid ini barulah ya, zaman Nabi tak ada lagi masjid. Dan tempat kubah yang tengah ni ada 3 kubah. Kubah yang tengah itulah tempatnya Rasulullah SAW solat dan tempat Nabi SAW menyampaikan khutbah. Jadi masjid ini sekarang besar ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah boleh muat lebih kurang 100-200 ribu orang ya, alhamdulillah. Tetapi tak muatlah untuk seluruh jemaah haji salah satu dunia ya. Dan masjid ini dibuka pada hari Arafah, tapi selain pada hari Arafah dia tak dibuka, jadi tak ada peluang lah untuk kita masuk ke masjid tersebut, iaitu Wadi Masjid Arafah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi kita telah mengatakan pada hari Arafah tu kita banyakkan berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sampailah masuknya waktu wukuf. Waktu wukuf tu bila mulanya? Kita pun telah sebutkan dalam pelajaran kita lepas bahawa waktu wukuf tu bermula dengan masuknya waktu zuhur ya, waktu zuhur. Jadi kalau kita masuk Arafah pukul 10 pagi, pukul 11 kita tinggalkan Arafah, maka tidak sah wukufnya. Kenapa? Sebab belum masuk waktunya lagi. Jadi masuk waktu zuhur tu sampai bila? Sampailah subuh pagi hari raya, sampai subuh. Maknanya panjanglah masa wukuf tu. Daripada zuhur, asar, maghrib, isyak sampai subuh. Arti katanya lain, sesiapa yang berada di Arafah bila-bila masa antara zuhur 9 Zulhijjah sampai pagi 10 Zulhijjah, maka sahlah dia dinamakan dia wukuf di Arafah. Dan apabila kita katakan wukuf di Arafah tu, apa yang dimaksudkan wukuf di Arafah? Kita telah mengatakan wukuf di Arafah tu ialah dia berada di Arafah. Walaupun sekelip mata pun, walaupun dalam keadaan dia tidur, walaupun dia berkenderaan, dia berbaring, berjalan, tidak menjadi masalah. Yang pentingnya body dia berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah daripada selepas zuhur sampailah kepada subuh. Jadi mungkin dia masuk Arafah pukul 2 tengah hari, pukul 5 atau pukul 9 malam. Sekejap saja, tak sampai 10 minit pun, dia pun dah keluar. Sah wukuf dia di Arafah. Itulah dari segi hukum syariat lah ya. Jadi di Arafah tu kita perbanyakkan doa kita kepada Allah Ta'ala di bawah bumbung langitnya. Di bawah bumbung langit itu yang paling afdal. Tapi sekarang ni musim panas tuan-tuan dan puan-puan ya. Mungkin kita doa saja dalam kemah. Tapi kalau waktu petang-petang hari dan dah redup sedikit matahari, kita akan keluar kemah, kita akan berdoa seperti mana yang kita lihat dalam gambar ni ya. Kita doa di luar Arafah, di keluar kemah Arafah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi begitulah perkara yang kita namakan tu iaitu wukuf Arafah. Dan kemudian setelah kita wukuf Arafah, sebelum kita masuk wukuf Arafah tu, sunatlah kita mandi sunat wukuf Arafah. Kita nak mandi sunat wukuf Arafah tu di mana? Kita mandi sunat di tempat yang telah disediakan. Maknanya toilet-toilet yang ada. Tapi toilet-toilet ni orang ramai pakai tuan-tuan, bukan kita seorang. Jadi kalau kita nak mandi tu awal-awal sikit lah, pukul 10 pagi, ya 10.30. Jangan dekat-dekat zuhur kita nak masuk toilet. Masa tu orang berderet tuan-tuan. Nak ambil nombor pun dah habis. Macam itulah. Jadi tak boleh kita nak tunggu last minute. No last minute tuan-tuan. Kita kena buat persediaan lebih awal. Jadi kalau sekiranya sekarang seseorang dia batal wuduk, dia nak ambil air semayang, dia pakailah botol spray. Sebab kalau nak ambil air semayang pun ramai orang beratur, jadi pakai botol spray. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan masuk wukuf Arafah lepas masuk zuhur. Jadi kita akan melakukan solat fardu zuhur, asar, jamak dan qasar. Tapi kita tengok pada hukum pula. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah masuk waktu zuhur, setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalanlah terus pergi ke tengah Arafah.
Di mana tu? Di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni pun penuh sesak tuan-tuan dan puan-puan ya. Tapi kita pun tak akan pergi ke situ pada hari Arafah. Mungkin kita akan pergi selepas selesai ibadat haji kita untuk kita berziarah, untuk mendekati tengok Jabal Rahmah tu. Sebab apa? Sebab masa kita 9 Zulhijjah tu, kita tengah sibuk dengan ibadat kita dalam kemah kita. Nak berjalan pun hari panasnya amat sangat. Jadi Rasulullah SAW berdiri di pinggir, kita katakan Jabal Rahmah, di tepi batu besar. Batu besar tu sudah dipotong, dibersihkan, tak ada lagi batu besar tu. Jadi tinggal bekas-bekas dia. Tempat itu dapat dikenali dengan siapa yang kenal. Itulah kita pun duduk di situ, tempat kita berdoa, tempat Nabi SAW berada di Padang Arafat di Jabal Rahmah, di atas untanya. Tapi bukan unta macam ni lah, ini glamour sikit tuan-tuan ya. Tapi unta biasa sajalah ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa daripada mula lepas zuhur sampai masuk maghrib, masya-Allah ya. Doa Nabi itu sungguh-sungguh doa dengan angkat tangan, menangis mohon pada Allah Taala. Untuk siapa Nabi doa? Untuk kita umatnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita sayang Nabi kepada kita tuan-tuan ya. Sebab tu kita pun wajib, bukan sunat, bukan harus, wajib sayang kita pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah, mungkin hari ini kita tak mengenal Allah dan Rasul. Mungkin kita tak tahu siapa Tuhan yang mencipta alam semesta ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, begitulah dia apabila kita dalam waktu kita berwukuf di Padang Arafah, maka sunat jangan kita berpuasa. Jangan kita berpuasa ya. Sebab apa? Sebab supaya kita berkuat, segar dan dapat kita memanjangkan doa kita. Kalau dah puasa dan lembik dan doa panjang-panjang pun dah tak larat dah ya. Jadi kita tidak berpuasa, sunat tidak berpuasa. Nabi SAW bersabda, siapa puasa hari Arafah diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Wah Ustaz, kenapa kita tak puasa? Ini untuk orang yang bukan wukuf Arafah. Kalau orang yang wukuf Arafah, Nabi sendiri dalam masa wukuf Arafah, Nabi minta sahabat datangkan air, sahabat datangkan air susu, dan Nabi SAW pun depan orang rasa ramai, Nabi minum, nak menunjukkan aku tak berpuasa. Jadi itulah sunatnya kita tidak berpuasa pada hari Arafah. Dan usahakan supaya kita sentiasa dalam keadaan suci, bersih ya, maknanya dalam berwudu. Kalau orang perempuan uzur, apa nak buat ya? Begitulah dia. Dan sentiasa kita duduk dalam menghadap arah kiblat dan kita pun dalam keadaan khusyuk, menangis, berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa-doanya yang paling baik sekali ialah selepas masa wukuf Arafah. Kalau waktu siang hari pukul 8, pukul 9, pukul 10 tu, mungkin para jemaah take your rest, ambil rehat sikit. Sebab nanti lepas zuhur kita akan terus dengan aktiviti-aktiviti kita sampai tengah malam, sampai besok pagi. Jadi kita perlukan kekuatan. Jadi sebelum zuhur itu pukul 8 pagi, 9 pagi selepas kita sarapan, kita rehat-rehat dulu di dalam kemah kita ya. Sambil kita berzikir dan sebagainya. Dan kemudian banyakkanlah istighfar kita mohon pada Allah SWT. Begitulah nanti lepas sembahyang fardu zuhur dan asar, kita akan berdoa dan dalam kemah, lepas kita makan lunch kita, nanti waktu petang kita akan keluar pada kemah untuk kita berdoa beramai-ramai insya-Allah kalau keadaan mengizinkan ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, begitulah di dalam kita melakukan wukuf di Padang Arafah. Kemah-kemah Arafah kita sebagaimana yang telah kita tunjukkan tahun-tahun dulu ya. Dia kemahnya tidaklah seperti mana yang kita sudah planning, macam mana tuan-tuan lihat di dalam taklimat kita ya. Taklimat semalam ni, ini kemah style lama lah ya. Memang aircon ni ada, tapi airconnya dia penjuru-penjuru saja. Jadi kalau kemah tu kat tengah-tengah tu orang kepanasan tuan-tuan. Sebab aircon tu tak mampu sampai ke seluruh kemah. Dan apalagi dengan keadaan musim panas yang amat dahsyat sekarang ini ya. Dan toilet pun sama-sama lah kita faham, toilet pun kita berkongsi. Jadi begitulah keadaan orang ramai pun dengan kegelisahan, kepanasan. Dan khatibnya pun kepanasan juga. Tengok muka khatib ni, pucat-pucat kepanasan, berpeluh-peluh dia. Apa nak buat musim panas ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah para jemaah sekalian, kita membekalkan semua para jemaah botol spray. Jadi bagus sekali botol spray ni kalau waktu kita tengah duduk dalam kemah panas-panas, kita spraykan kat muka kita, spray kat muka kawan kita. Jadi kena air tu segar sikit ya. Alhamdulillah. Dan begitulah kita lakukan solat fardu zuhur dan asar di Arafah.
Ya, sunatnya kita jamakkan dia sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jamakkan dia. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jamak dan kasar. Kasar tu apa? Kasar tu pendek. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Maka begitulah yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekiranya kita pula nak macam mana? Kita pun lakukan solat jamak juga zuhur dan asar, tapi kita lihat kepada ramainya jemaah kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Arafah pada tanggal 4 Zulhijjah daripada Madinah. Nabi keluar pada Madinah sampai ke Arafah, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah 4 Zulhijjah. Kemudian duduk dalam 3 hari sampai 8 Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pula ke Mina, kemudian pergi ke Arafah. Jadi Nabi all the way on the move, sedang bergerak. Jadi ulama-ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masih dalam hukum musafir. Jadi sebab tu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang kasar, ya. Tetapi kita ada jemaah kita kebanyakannya kita sampai sebelum 4 Zulhijjah lagi. Ada yang sampai 6 Jun, ada yang sampai 7 Jun, ada 8 Jun. Itu belum 4 Zulhijjah lagi. Jadi kita sudah hilang hukum musafir. Kita sudah dikira orang yang tetap dalam negeri. Mukim namanya. Mukim tu orang yang tetap dalam negeri. Jadi kalau begitu, kita tak boleh sembahyang kasar 2 rakaat, ya. Kita hanya buat 4 rakaat zuhur, kemudian 4 rakaat asar. Jadi bila masuk waktu zuhur, jangan diazankan lagi. Ikut sunnah Nabi SAW, terus diberikan khutbah Arafah. Lepas khutbah Arafah, kemudian barulah dilakukan azan, kemudian melakukan qamat dan sembahyanglah fardu zuhur. Itu kalau sekira orang musafir dia buat 2 rakaat. Tapi kita tidak buat 2 rakaat kerana kita sudah hilang nama musafir, kerana kita sudah duduk Mekah lebih daripada tempoh yang dibenarkan. Dan kemudian kita qamat lagi dan kita pun solat fardu asar. Asar pun kita kasar kalau orang musafir, tapi kalau bukan musafir kita tidak kasar. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam perjalanan kita ibadat haji ini kita melakukan seberapa dapat yang mengikut sunnah bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat ibadat haji yang mabrur insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi jadilah melakukan wukuf di Arafah. Setelah kita pun wukuf di Arafah, kita berdoa dan kita menangis, dan kemudian sambil kita mengambil makan minum kita, maka dengan itu kita pun mula bergerak untuk kita nak menuju ke Muzdalifah. Bilakah kita mula menuju ke Muzdalifah? Muzdalifah kita akan mula menuju selepas tenggelam matahari. Lepas masuk maghrib lah, ya. Sebab apa kita dah sebutkan dalam pelajaran kita bahawa sesiapa yang meninggalkan Arafah sebelum maghrib, maka di situ dia dihukumkan tu dia kena bayarlah denda. Tetapi ada ulama kata wajib, ada ulama kata sunat. Jadi sebab tu di sini kita memberikan peluang pada semua jemaah supaya mereka dapat berada di Arafah, iaitu sampailah selepas maghrib, ya, sampai selepas maghrib. Tapi pihak kerajaan Saudi Arabia pun sudah membuatkan kita katakan larangan tidak boleh jemaah haji meninggalkan Arafah melainkan selepas maghrib. Tetapi apakah kita akan keluar selepas maghrib ataupun kita menunggu masanya? Jawapan kita akan menunggu masanya apabila sudah sampai masa untuk kita berangkat meninggalkan Arafah, ya. Jadi masanya itu bila? Masanya itu ialah apabila kita sudah sampai pada masa hampir pada setengah malam, ya. Hampir pada setengah malam. Maaf ya tuan-tuan. Ya, jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Seterusnya kita akan bicarakan tentang bermalam di Muzdalifah, ya.
bermalam di Muzdalifah seperti mana kita dah sebutkan tadi. Itulah tajuk kita seterusnya. Saya tidak membaca satu persatu dalam buku kita kerana saya nak nak shortcutkan supaya kita ambilnya perkara terpenting, kerana kita tinggal 2 minggu lagi, minggu ni dan minggu depan last one. Tapi insyaAllah kita nanti sampai di Shisha di Mekah, kita ada lagi 4-5 hari sebelum kita berangkat ke Arafah. Kita akan buatkan ulang kaji lagi untuk kita nak menerangkan secara detail apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan, insyaAllah. Jadi sekarang saya memasuki pula dalam bab yang ke-14, iaitulah bab mabit Muzdalifah, bab bermalam di Muzdalifah. Jadi hukum bermalam Muzdalifah ni, mabit Muzdalifah itu dalam rukun haji, tak ada rukun haji kita sebagaimana kita sebutkan. Pertama niat, rukuf di Arafah, kemudian lepas tu tawaf ifadah, tawaf haji, keempatnya sa'i, kelimanya bercukur atau bergunting, keenamnya tertib pada kebanyakan rukun. Itu rukun haji. Tapi bermalam Muzdalifah termasuk dalam wajib-wajib haji. Wajib-wajib haji itu bagaimana? Sebagaimana kita sebutkan sekarang ini, 6 perkara. Pertama, niat daripada miqat, niat ihram. Keduanya, bermalam di Muzdalifah. Itulah bermalam Muzdalifah itu termasuk wajib-wajib haji. Dan seterusnya melontar jamrah Aqabah pagi 10 Zulhijjah, dan kemudian bermalam di Mina malam 11, 12, 13 Zulhijjah, dan kemudian melontar 3 jamrah siang hari 11, 12, 13 Zulhijjah, dan menjauhi larangan ihram. Itu dia punya wajib-wajib haji. Jadi bermalam di Muzdalifah ini adalah merupakan wajib-wajib haji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apa makna wajib? Wajib ini, nama wajib pun wajib lah, mestilah buat. Tapi kalau dia tak buat, hajinya sah, tapi dia kena bayar denda. Bayar denda kalaulah tak ada uzur. Tak ada uzur tu, tak ada sebab dia kenapa tak bermalam Muzdalifah. Malaslah nak bermalam Muzdalifah, leceh lah. Maka dia kena denda lah. Apa denda dia? 1 ekor kambing disembelih, diberi makan pada orang fakir miskin Mekah. Itu denda dia. Kita namakan dia dam. Dam tu dari segi bahasa Arab tu mana darah. Kenapa darah? Kerana bila kita sembelih mengalir darah. Itulah sebab namanya dam. Tapi kalau kita bermalam di Muzdalifah, berapa lama kita nak kena berada di Muzdalifah? Itu alim-alim ulama kita ada berbeza pendapat, ya. Bermalam di Muzdalifah, qadar bermalam tu, jumhur ulama seperti mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan bahawa sebahagian malam saja. Bukan the whole night, bukan sepanjang malam, sebahagian malam saja. Tapi sebahagian malam tu berbeza pendapat pula. Macam mana? Mazhab Maliki kata dia wajib turun di Muzdalifah bila-bila masa antara maghrib sampai subuh, ya. Antara maghrib sampai subuh, bila-bila masa. Lepas maghrib boleh pukul 9, boleh 10 malam, boleh sampailah subuh. Anytime from that time, dia duduk di padang Muzdalifah. Sekira-kira waktunya seperti dia angkat barang dia daripada kenderaan, kemudian dia hantar balik. Berapa minit tu? 10 minit lah agaknya. Macam itulah. You must be there antara maghrib dengan sampai subuh dalam lingkungan 10 minit. You mesti pijak bumi Muzdalifah tu. Itu mazhab Maliki. Tetapi mazhab Syafi'i kita berbeza daripada mazhab yang lain, ya. Mazhab Syafi'i kita membolehkan kita berada di Muzdalifah dengan keadaan sebagaimana kita sebutkan tadi, wajib berada di Muzdalifah walaupun sekelip mata, tapi selepas daripada setengah malam. Setengah malam, itulah mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Wajib berada di Muzdalifah walaupun sekelip mata, tapi syaratnya selepas tengah malam. Jadi kalau sekiranya kita jemaah-jemaah Singapura kita ada 2 pilihan. Nak duduk di Muzdalifah sampai ke subuh pun boleh. Tapi kalau sampai subuh kita duduk Muzdalifah, kita akan bergerak lepas main subuh, dan masa itu akan penuh sesak jalan raya, ya. Jalan raya akan penuh sesak. Sebab apa? Sebab semua orang mula bergerak meninggalkan Muzdalifah lepas daripada subuh. Jadi kalau kita lihat peta di sini, di Muzdalifah, orang-orang ramai akan bermalam Muzdalifah ni sampai subuh, dan kemudian lepas subuh mereka pun bergeraklah menuju ke Mina. Masa itulah penuh sesaklah jalan raya. Mungkin jalan raya itu penuh sesak, nak sampai Mina tu 5 jam,
10 jam, Allahu alam. Tuhan saja yang tahu. Kita pun tak boleh nak cakap juga ya. Kalau miracle mungkin 2 jam, 3 jam. Tapi kalau keadaan yang biasa 5 jam, 10 jam, itulah dia. Itu keadaan yang biasa berlakulah ya. Kita pun tak boleh nak cakap 100% mesti 10 jam, 5 jam. Tapi itu nasib rezeki masing-masing. Tetapi oleh kerana kita tidak mau menjadikan jemaah tertangguh dalam bas begitu lama, jadi kita ambil pendapat mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan wajib bermalam di Muzdalifah selepas setengah malam walaupun sekelip mata. Maknanya a few second kita dah ada di Muzdalifah. After midnight kita dah boleh keluar pada Muzdalifah. Jadi itulah yang dipegang oleh mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi apabila kita pun dah keluar daripada Muzdalifah, ke mana kita tuju? Kita lah menuju ke jalan yang nak untuk mendapatkan tahallul. Tahallul, apa tu tahallul Ustaz? Tahallul tu makna kebebasan daripada pantang larang ihram. Kebebasan daripada pantang larang ihram. Ini saya sebenarnya mengambil shortcut pelajaran-pelajaran kita ni supaya saya go direct to the point ya. Lepas Muzdalifah, kita pergilah ke arah untuk dapatkan tahallul. Tahallul tu maknanya kita sudah boleh buka ihram, dah boleh potong kuku, dah boleh potong rambut. Jadi itulah nama tahallul. Tahallul di dalam ibadat haji ni ada dua. Ada namanya tahallul pertama, ada namanya tahallul kedua. Ya, tahallul yang pertama kita membebaskan diri dari sekalian pantang larang ihram melainkan persetubuhan dengan isteri. Dengan isteri tak boleh lagi. Kalau dah dapat tahallul pertama, dah bolehlah pakai baju, boleh potong rambut, boleh pakai minyak wangi, tapi tak boleh campur suami isteri lagi. Tetapi apabila kita dapat tahallul kedua, maka kita sudah bebaskan diri kita dari semua larangan, termasuk larangan bersama isteri. Kita dah boleh bergaul dengan suami isteri kita seperti biasa. Tak ada lagi larangan. Apabila sudah dapat tahallul yang kedua. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana kita nak dapatkan tahallul pertama dan tahallul kedua tu? Untuk dapatkan tahallul pertama, tahallul kedua, ada dua cara pula. Cara pertama ialah dia pergi ke Jamrah Aqabah. Dia pergi Jamrah Aqabah, dia pun melontar Jamrah Aqabah, dia pun bergunting atau bercukur. Maka dengan itu dapatlah tahallul pertama. Dia boleh buka kain ihram dia boleh pakai baju biasa, boleh dia pakai minyak wangi, tetapi dia tak boleh campur suami isteri. Bila pula boleh dapat tahallul kedua? Apabila nanti dia pergi ke Mekah, dia pun tawaf dan sa'i. Kalau dia belum sa'i, maka dengan itu secara automatik dia dapat tahallul kedua. Apabila dapat tahallul kedua, dia sudah merdeka, sudah bebas daripada semua pantang larang, termasuklah untuk dia bersama suami dan isterinya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk orang yang pergi ke melontar Jamrah Aqabah. Jadi untuk para jemaah yang memilih cara pertama ni, apabila kita daripada Arafah, daripada Muzdalifah, kita akan terus pergi ke Shisha. Pergi ke Shisha untuk kita nak pergi ke Jamrah Aqabah. Shisha tu tempat kita punya tempat rehat kita lah, rumah rehat kita ya, sebagaimana kita dah beritahu lebih awal kan. Jadi kalau sekiranya para jemaah pergi ke rumah Shisha kita akan berehat sekejap, dan kemudian kita akan berjalan kaki pergi ke tempat melontar Jamrah Aqabah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia, lebih kurang dalam 500 atau 700 meter daripada rumah kita ya. Taklah jauh sangat. Kalau kita jalan mungkin dalam 15 minit atau 20 minit saja ya. Tapi kalau orang tua yang nak berjalan susah, dia pakai wheelchair. Wheelchair tu ditolak oleh pembantu. Pembantu tu kita kena upah lah dia ya. Upah tu dalam 150 rial saja. Ya, 150 rial lebih kurang dalam 55 dolar atau 60 dolar kita ya. Macam itulah tuan-tuan ya. Jadi begitulah kalau sekiranya tahallul pertama tu didapatkan dengan dia melontar Jamrah Aqabah. Lepas dia melontar Jamrah Aqabah, dia pun bergunting dan bercukur, maka dia pun sudah dapat tahallul pertama. Dan kalau sekiranya ada orang pilih cara kedua pula. Cara kedua macam mana Ustaz? Cara kedua tu ialah daripada Muzdalifah, dia terus dia terus pergi ke Masjidil Haram. Dia naik jalan luar lah, jalan luar ya. Jalan luar ni tak ada traffic jam lah ya. Terus pergi ke Masjidil Haram. Terus pergi Masjidil Haram, dia pun kerjakanlah tawaf dan sa'i ya.
Jadi itulah dia cara dia untuk mendapatkan tahlul pertama. Mengikut cara kedua ialah dia pergi ke Masjidil Haram, dia tawaf ifadah, tawaf haji lah tu, dan sa'i kalau dia belum sa'i lagi, ya. Macam mana Ustaz kalau dia dah sa'i? Sa'i ni bila kita buat? Sesiapa yang buat haji ifrad atau haji kiran, apabila dia lepas tawaf kudum, tawaf selamat datang, dia dibolehkan sa'i haji. Jadi kalau dah sa'i haji, dah lepas daripada tawaf haji di balik Arafah, tak payah lagi sa'i. Bagi orang buat haji tamattu', dia datang ke Mekah, dia buat umrah. Jadi selepas daripada dia buat umrah, dia dah bebas pakai biasa. Jadi bila dia balik daripada Arafah, dia masih belum buat sa'i lagi. Jadi dia kena buat tawaf dan sa'i haji kalau dia belum buat sa'i. Jadi haji tamattu' kena buat sa'i lah. Dan lepas dia tawaf dan sa'i, dia pun bergunting rambut atau bercukur, dapat tahlul awal, tahlul pertama. Lepas dapat tahlul pertama, dia dapat, kemudian dia pun pergi balik ke Shisha, dia rehat sekejap, kemudian lepas tu dia pun pergilah melontar jamrah Aqabah, dapat tahlul kedua. Dah bebas dan merdeka, boleh dah sama-sama dengan isterinya. Jadi itulah dia, untuk orang yang pakai ihram, bilakah masa dia boleh dapat tahlul pertama atau tahlul kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, para jemaah membuatkan pilihan. Pilihan nak mana? Pilihan nak daripada Muzdalifah selepas tengah malam, nak pergi ke Shisha dan melontar jamrah Aqabah, cara pertama, atau nak pilih pergi Masjidil Haram. Mana satulah dia pilih, ya. Jika dia memilih ke Masjidil Haram untuk kerjakan tawaf haji dan sa'i haji, ada baik dan ada cabarannya. Ada baiknya, ada cabarannya pun ada juga, ya. Apa baiknya? Baiknya tempat tawaf dan sa'i tidak sesak. Masya Allah, ya. Boleh lumba lari tuan-tuan, tak sesak. Pusing sekejap, pusing, habis tawaf dia. Pasal apa? Pasal orang semua masih dekat Muzdalifah lagi, masih lagi kat Mina lagi. Orang belum datang Mekah lagi. Kalau datang pun tak ramai lagi. Jadi masa itulah senang sekali orang nak kerjakan tawaf dan sa'i. Dan lebih-lebih lagi wanita yang takut uzurnya, ya, kalau ditangguhkan nanti tak sempurna rukun haji. Jadi baguslah wanita yang takut datang uzur supaya cepat-cepatlah dia kerjakan tawaf dan sa'i. Sa'i tak apalah, dalam uzur boleh, tapi kalau sekiranya di dalam tawaf dia wajib suci, dia tak boleh dalam uzur. Alamak Ustaz, saya takut uzur datang. Kalau itu cepat-cepatlah pergi Masjidil Haram, tawaf dan sa'i, selesaikan rukun haji. Kalau orang yang tak ada masalah uzur, tapi dia sihat, dia kuat, dia pun kata, Ustaz saya nak pergi Masjidil Haram. Kenapa? Saya nak segerakan selesaikan sempurna rukun haji. Bagus juga. Jadi bila dia tawaf, dah selesai beban. Sebab ni rukun ni penting. Kalau sekiranya dia tak buat pada malam tersebut, dia akan tunggu nanti lepas daripada orang-orang selesai haji, dia pun pergilah duduk hotel dia, hotel depan Masjidil Haram. Masa tu orang manusia macam laut tuan-tuan. Satu pusingan mungkin 10 minit tak cukup lagi. Mungkin satu kali tawaf 7 pusingan 1 jam setengah atau 2 jam. Itu pun nasib baik tuan-tuan. Wah Ustaz, kalau gitu saya nak pergilah malam hari raya tu daripada Muzdalifah, saya nak pergi ke Masjidil Haram. Boleh, alhamdulillah. Kita bagi choice, bagi pilihan. Dan kalau ada yang nak pergi ke Shisha, tak adalah saya nak pergi Shisha saja. Boleh, kita bagi pilihan. Tapi beritahulah pada pegawainya. Tapi ada cabarannya kalau dia pergi ke Masjidil Haram. Apa cabarannya? Sewaktu selesai tawaf sa'i, nak pulang ke Shisha, kita akan usahakan bas yang hantar kita daripada Arafah, Muzdalifah ke Masjidil Haram. Dia akan parking jauh, dia tak boleh parking depan masjid, dia parking jauh. Dia parking jauh, sekira-kira kalau sekiranya kita dah selesai, kita call dia, dia akan datang. Tapi kadang-kadang memang masalah timbul. Apa dia? Polis tak bagi bas masuk kawasan Masjidil Haram. Bas kosong, tak boleh masuk. Sebab dia nak elakkan daripada kesesakan depan Masjidil Haram. Habis bas kat mana? Kalau dia parking jauh, kita terpaksa jalan. Nak pergi jalan tu, tempat bas tu mungkin 1 kilometer. Kalau bas tu boleh parking jauh, kalau dia tak boleh parking jauh,
bas tak ada. Habis macam Ustaz kita nak balik ni, terpaksalah kita carilah, kita katakan Grab ke, taksi ke, dengan harga yang mahal. Berapa harga tu? Mungkin satu taksi tu 100 rial, 200 rial, 300 rial. Sebab ini tengah demand ni, orang nak pergi balik ni. Macam mana tak ada, bas tak ada. Terpaksalah kita kena siapkan duit. Kita kongsilah 4 orang untuk naik satu taksi. Jadi kongsi-kongsilah sikit. Kalau taksi pun tak boleh masuk juga, habis macam mana jalan ni nak balik Shisha? Masuklah terowong jalan kaki 5 kilometer. Allah Ustaz, 5 kilometer, itu cabarannya. Jadi kalau orang tak sihat, Allah saya tak sihat Ustaz. Tak sihat tak boleh pilih choice ini ya. It's not for you. Kalau sihat, alhamdulillah, kuat, alhamdulillah, silakan. Jadi cabarannya akan kita hadapi. Jadi jangan kita ingat, tawaf senang, tapi nak balik Shisha tu mempunyai dia punya kecabarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun dah pusing di Bishan Stadium 3 kali pusing. 3 kali pusing tu 400 meter kali 3. Baru berapa? 1,200 meter. Baru 1 kilometer. Dah mengah lah Ustaz. 1.2 kilometer dah mengah. Awak nak jalan 5 kilometer lagi macam mana? Jadi masing-masing boleh ukur diri sendiri. Aku tak sanggup lah, aku tak mampu lah. Kalau ada bas, alhamdulillah. Tapi nasiblah. Saya pun tak boleh jamin sebab ni kita beritahu risiko-risiko yang akan dihadapi. Kalau ada bas, kita akan usahakan. Bas kita cuba parking jauh dan lepas jemaah selesai, bas akan parking dekat-dekat yang cuba kita jalan 1 kilometer saja. Kita jalan. Nak dekat depan masjid memang tak adalah. Tapi kalau sekiranya dapat, kalau tak dapat, itulah keadaannya. Ya, jalan kaki atau naik taksi. Kalau dapat taksi pun bertuah dah tu kalau dapat taksi. Tapi harganya mahal lah seperti mana saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam perkara ini kami tidak akan tinggalkan sesiapa pun. Kami akan ada pegawai-pegawai kami dan pembantu-pembantu kami, budak-budak pelajar-pelajar Mekah yang bersama-sama kami untuk membantu jemaah, maupun dia nak pergi Shisha, maupun dia nak pergi ke Masjidil Haram. Semua kita akan bantu ya. Cuma kalau sekira orang yang sihat, orang yang wanita takut uzur datang, baik sekali lah dia pergi tawaf supaya selesaikan dia punya rukun haji dia ya. Dan itu pun menyelamatkan dia daripada kesesakan waktu dia nak tawaf selepas daripada orang balik Arafah. Orang balik Arafah dan Masjidil Haram dah penuh sesak dah tuan-tuan. Tuan-tuan sini dapat tengok dalam TV kan macam mana bulan Ramadan yang lepas. Penuh sesak sekali. Kadang nak masuk masjid pun dah tak boleh stop. Pasal orang dalam dah penuh. Macam mana kita nak tawaf masjid, nak pintu masjid pun dia tak buka. Itulah keadaan-keadaan yang akan kita hadapi dalam kesesakan orang ramai. Ya. Jadi jemaah perlulah buat pilihan. Dan jemaah pun bagi tahulah pada pegawainya. Saya Ustaz dah cakap dalam kursus ini nak buat pilihan pergi Masjidil Haram ke atau pergi ke Shisha. Saya pilih ke Masjidil Haram. Saya nak pilih ke Shisha. Terserah. Kalau pilih ke Shisha pun kita tak dapatlah berhenti depan pintu rumah kita. Kita kena jalan sikit juga tapi tak jauh lah. Mungkin kita berhenti kat depan Bin Daud. Bin Daud tu apa? Tempat orang melontar shopping center. Itu tempat melontar juga tu. Tapi bukan melontar batu tu, melontar duit. Situ dia jalan sikit lah, lebih kurang dalam 10 minit aja dia sampailah ke rumah Shisha dia. Itulah keadaan dia. Kemudian dia duduk rehat. Sekejap lagi lepas dah lepaskan dia punya penat lelah, kemudian dia boleh berjalan pergi ke Jamrah Aqabah. Dalam 20 minit lagi melontar Jamrah Aqabah, dapatlah dia tahlul pertama dengan dia bergunting atau bercukur ya. Jadi itulah keadaan tuan-tuan dan puan-puan ya. Perkara ini saya akan ulangkan lagi sewaktu kita nanti di Tanah Suci untuk memberikan peringatan pada tuan-tuan dan puan-puan dan untuk buatkan pilihan. Buat sementara ini kita pun nak secara random, secara kita katakan war-war ni supaya kita tahu berapa ramai yang berminat nak pergi Masjidil Haram, yang nak pergi ke Shisha. Jadi tuan-tuan beritahulah pada masing-masing grup tu, saya Ustaz dah cakap tu saya nak berminat nak pergi Masjidil Haram. Jadi kita dapat gambarkan berapa bas perlu kita peruntukkan. Tapi kita akan dapatkan definite numbers lagi, exact number nanti bila kita sampai di Mekah. Sebab di Mekah mungkin dia ada berubah fikiran ke apa kan. Jadi kita akan dapatkan dia punya exact number di Mekah insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi semua kita pun sudah sedia maklum ya.
perkhidmatan masyair kita tahun ini banyak sekali perubahannya. Tak seperti tahun-tahun yang sudah ya. Ini memandangkan keadaan cuaca yang panas dan keduanya jemaah haji Singapura kita lebih 60% umurnya lebih 60 tahun. Jadi kalau sudah umur lebih 60 tahun, maknanya tenaga pun sudah berkurangan. Apalagi dengan ada sakit-sakit pula ya. Jadi atas dasar itulah pihak kami iaitu semua GSA yang mengelolakan jemaah haji Singapura 8 GSA, kami semua telah bersetuju untuk mengambil perkhidmatan yang upgraded, yang lebih baik. Supaya apa? Supaya boleh memberikan peluang jemaah tu dapat buat ibadat dalam keadaan tenang, selesa, sihat walafiat. Itulah kita harapkan ya. Sebab kalau kita dah sakit, kita nak ibadat pun susah. Seperti mana yang tahun-tahun lepas, ada yang sampai demam, ada yang sampai pingsan, ada yang meninggal pun ada ya. Itu kita tak mau sampai berlaku tahun ini lagi. Jadi itulah siapa yang sudah hadir taklimat semalam tahulah apa yang saya bicarakan ini. Jadi perkhidmatan masyair kita tahun ini, pertama sekali kita tukar bas. Kita tak pakai bas kerajaan. Bas kerajaan dia muatkan sampai macam sardin dia muatkan. 60 orang, 70 orang. Padahal bas tu boleh 45 orang tapi dia penuh-penuhkan juga. Tapi tahun ini kita pakai bas private. Bas private ini akan kita gunakan dia untuk kita punya masyair kita ya. Untuk berjalan daripada Arafah Mina dan juga seterusnya untuk kita nak pergi ke Mekah ke Madinah, Madinah ke Jeddah ya. Jadi Madinah ke Jeddah semua Mekah, Madinah, Jeddah akan kita gunakan bas private ini. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk kita punya kegunaan untuk kita punya musim haji akan datang ini, kita akan gunakan bas private ini ya. Dan begitulah pula kalau sekira kita lihat pula di khemah Arafah seperti mana yang telah saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khemah Arafah kita akan gunakan Maktab 112 yang dikelolakan oleh Datuk Jamil. Ya, khemah Arafah ni kira khemah yang terbaik lah ya. Daripada tahun 84 pengalaman mereka sampai sekarang ni dah hampir 40 tahun dah ya, hampir 40 tahun pengalamannya. Jadi sehingga kan dapat award, dapat pujian daripada Ministry of Hajj. Alhamdulillah ya. Jadi khemah Arafah kita ni akan kita gunakan bersama-sama dengan jemaah haji Brunei Darussalam. Jadi khemah Arafah ni dia diselengkapkan aircon sepanjang khemah, bukan kat ujung-ujung saja, dan dibuatkan bilik. Tapi bilik ni kita tak mau, kita tolak sebab kita nak solat berjemaah. Jadi kita tak mau pakai bilik. Jadi aircon dia bergerak daripada hujung ke hujung. Ini semua pipeline dia, aircon bergerak. Dan dia buatkan 2 layer, khemah dia 2 layer supaya tak tembus kepanasan ke dalam khemah. Inilah keadaannya, ini jemaah Brunei lah tuan-tuan ya. Jemaah Brunei bersolat dalam khemah Arafah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kami harapkan pihak maktab itu memenuhi janjinya. Begitulah pula makannya secara buffet. Bermacam-macam jenis lauk yang disiapkan. Jadi ada ayam, ada daging, ada ikan. Pilihlah mana yang selera kita. Bukan nak kemewahan, tapi nak memudahkan supaya kita sihat. Bila kita makan kita sihat, kita dapat buat amal ibadat yang baik. Dan disiapkan juga makanan yang dimasak oleh arang batu. Iaitu daging-daging arang yang dibakar dan sebagainya. Dan tempat berehat waktu-waktu petang atau waktu-waktu pagi, mereka boleh minum air. Dan minuman air panas sejuk disiapkan 24 jam. 24 jam Alhamdulillah. Tapi itu semua jangan menjadi penghalang untuk kita nak beribadat. Dan disiapkan sofa bed. Setiap satu orang satu sofa bed ini ada tilamnya, ada dia punya bantalnya, ada selimutnya dan ada towel pula, ada tuala. Masya Allah ya. Jadi itulah sampai dapat pujian daripada Sultan Brunei dan pujian juga Sultan Pahang. Alhamdulillah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk kita punya jemaah haji kita tahun ini, kita akan dudukkan di kemah yang tersebut. Dan di Mina pula kita pun akan menggunakan kemah yang berdepan dengan tempat jamrah. Tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar kawan-kawan pergi haji duduk ke kemah Mina nak jalan 5 km
ke tempat jamrah, tapi ni tak payah 5 km, seberang jalan saja, alhamdulillah. Tapi seberang jalan tu nak sampai ke tempat jamrah tu lebih kurang dalam 2 atau 300 meter lagi lah, sebab ke jamrah tu kat tengah-tengah dia lagi, ya. Jadi tapi masih dikira amat dekat sekali. Sudah tentulah semuanya ada rupa, ada harganya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebenarnya kami pun tidaklah merancang sampai begini hebat. Kami harap dapatlah perkhidmatan yang baik saja, tetapi apabila kami ditawarkan dengan apa yang kita sebutkan tadi, kami pun fikir-fikir juga jemaah kita perlu kepada kerehatan, perlu kepada kemudahan. Walaupun kita kata itu kemudahan itu macam mewah, tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya ialah untuk kita nak menyempurnakan ibadat kita. Apabila kita berbelanja untuk membuatkan penyempurnaan ibadat, kita dapat ganjaran pahala, sebab Nabi SAW dah sebutkan an-nafaqatu fil hajj nafaqatu fi sabilillah kullu dirhamin bisamati mi'ati dhafin. Sesiapa yang keluarkan belanja untuk berjalan pergi jalan menunaikan haji, maka dia dapat pahala seperti dia mengeluarkan belanja untuk fi sabilillah. Dan setiap 1 dirham Allah gandakan 700 kali ganda. 1 dirham. Kita ustaz bukan 1 dirham ustaz, kita dah belanja 12,000, 14,000, 16,000. Ini ustaz minta tambah lagi. Awak niatlah ini untuk sempurnakan ibadat haji. Awak bila niat macam tu, awak dapat pahala. Kalau awak merungut, alamak leceh nak bayar lagi ya. Awak tak dapat pahala. Bayar kena bayar, tapi pahala tak dapat pula. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah. Bukan kami nak sengaja kan, tapi keadaan memaksa kami supaya kemudahan untuk jemaah. Tetapi namun demikian, bukanlah jemaah menanggung seluruhnya. Kami daripada AMTAS, iaitu semua travel agent di bawah AMTAS. AMTAS tu Persatuan Pelancongan Muslim Singapura lah, yang di mana saya merupakan sebagai presidennya. Kami semua sudah mesyuarat, kita bagilah setengah-setengah dengan jemaah. Jadi jangan jemaah tu beban sangat. Kalau semua nak ditanggung oleh pihak GSA, berat pula kita nak tanggung semua tu. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, jumlah yang kita akan tanggung, GSA akan tanggung $500 plus. Bukan 500 ada lebih lagi. Tetapi jemaah tanggung setengah lah, 500. Setiap jemaah lah, daripada apa jua package pilihan anda. Anda pilih package Marwah 1, Marwah 2, kita Taibah, pilih sebilik 2 orang, sebilik 3 orang, sebilik 4 orang, itu semua kat hotel. Ini masyair ni Arafah Mina. Ini tambahan ini untuk Arafah Mina. Itulah tuan-tuan dan puan-puan kena fahamlah ya. Jadi kami minta maaf banyak ya. Bukan perkara yang sengaja nak diada-adakan. Memang kami memikirkan kita katakan kemaslahatan jemaah dan keperluan jemaah. Jadi kami pandang kalau sekiranya jemaah dah sanggup bayar sampai 14,000, 16,000, 20,000 untuk penginapan hotel di bintang 5, inilah tujuan Arafah, inilah tujuan Mina, inilah rukun haji, inilah wajib haji. Apalah salah kita keluar sedikit belanja. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Alhamdulillah. Setuju? Alhamdulillah ya. Maaflah ya kalau ada yang rasa berat, ustaz saya tak mampulah, boleh jumpa saya directly. Yalah, kita pun boleh negotiate jugalah ya. Tapi kalau sekiranya anda yang alhamdulillah ada rezeki, ya, dapatlah kita tampung sikit, tak apalah. Kurang belanja kita kat Mekah. Ya, nak beli kapet tak jadilah ustaz. Nak beli kurma banyak-banyak pun tak jadi, tak apalah. Itu perkara bukan rukun haji, bukan wajib haji pun, bukan sunat haji pun tak masuk. Tapi ini rukun haji tuan-tuan, wukuf Arafah. Ini wajib haji kita berada di Mina. Itulah keperluan kita, sempurnakan rukun dan wajib haji. Itulah lebih utama lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami beri peluang masa tuan-tuan dan puan-puan boleh buat bayaran tu selagi sebelum masuk bulan Jun ya. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak bayar bila-bila masa daripada sekarang, besok, lusa ataupun Ahad depan, silakanlah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat pay now, boleh cash atau bank transfer, boleh datang office saya, silakanlah.
Kalau nak bayar dekat sini pun boleh juga ya. Nanti minggu depan Ahad, minggu depan merupakan kita punya kursus yang terakhir ya sebelum kita berangkat. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk pengetahuan sekalian. InsyaAllah saya yakin semua kita sudah bersiap sedia dengan apa yang telah kita pelajari dan juga dengan keperluan-keperluan material dan kesihatan kita. Jangan kita lupa itu juga persiapan yang penting, dan rohani kita juga ya, persiapan rohani kita. Persiapan rohani kita dengan apa? Dengan kita banyak istighfar, minta ampun pada Allah, dan demikian juga dengan kita pun banyak bersedekah supaya Allah Ta'ala jauhkan balak dari bencana. Sebab Nabi SAW dah mengatakan apabila kita bersedekah, sedekah itu menahan balak yang akan turun pada kita. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni peperangan yang sedang berlaku di Palestin, di Ukraine. Kita takut jangan sampai peperangan itu merebak. Kalau merebak, dia akan mengganggu perjalanan haji pada tahun ini tuan-tuan. Jadi kita harap-haraplah tidak merebak dan kita dapat sempurnakan pergi haji dan balik haji dengan aman dan selamat, mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita tuan-tuan ya. Jadi kita banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, sembahyang sunat hajat. Daripada sekarang kita sembahyang sunat hajat, bukan tunggu kita nak pergi berlayar baru sembahyang hajat. Setiap malam sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami ya Allah, berikanlah aku sihat walafiat sampai sempurna semua rukun dan wajib haji ya Allah. Minta pada Allah Ta'ala. Sebab keadaan perkara ini kita merancang tuan-tuan. Kita merancang, Allah yang menentukan. Kalau Allah berlaku sesuatu di luar kuasa kita, umpamanya bas ustaz kata bas bagus, sekali tak sampai masa bas tayar pancit pula. Alamak, siapa tak mandi pagi ni? Dah terkena pula masalah. Kita pun tak tahu kan, tapi kita minta supaya semua selamat. Begitu juga di Arafah, ustaz kata baik aircon semua, sekali electric shock pula. Alamak, electric shock. Macam mana? Ini semua perkara yang kita bimbang, khawatir berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh menyelamatkan kita semuanya hanya Allah sahaja. Dialah kita datang menyambut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku menyambut panggilanmu, tiada Tuhan melainkan Kau ya Allah. Kita serah diri kita pada Allah. Bila kita jadi jemaah haji, kita serah diri kita pada Allah. Ya Allah, aku serah diriku pada Engkau. Terserahlah Engkau apa yang Kau nak lakukan padaku. Aku mohon sekalian kebaikan dan mohon lindung daripada sekalian keburukan. Itu sajalah ya. Jadi itulah tuan-tuan, kita solat sunat taubat setiap malam. Nah, kita pun meninggalkanlah semua dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang masa ini. Kita tinggalkanlah taubat-taubatan nasuha, dan kemudian sembahyang sunat hajat dan doa pada Allah, dan bermohon maaflah dengan keluarga, sahabat andai, kawan-kawan, teman-teman kita yang mungkin kita pernah bercakap, mungkin kita kena bergaul, mungkin terkasar bahasa. Terlebih-lebih lagi ibu bapa kita, dan terlebih lagi suami dan isteri kita yang bersama-sama kita. Semua tu kita bermaaf-maafan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sebagai persediaan rohani kita. Jangan lupa banyakkan istighfar. Kalau boleh istighfar tu 100 kali, 200 kali setiap pagi dan petang. Selawat pada Nabi SAW, jangan lupa. Selawat pada Nabi ini membawa rahmat Allah Ta'ala. Nabi mengatakan siapa selawat atas aku sekali, Allah curahkan 10 rahmat. Kalau 100 selawat, Allah curahkan 1000 rahmat. Jadi kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Banyakkan selawat pada Nabi SAW pagi dan petang. 100 pagi, 100 petang. Jangan kurang pada itu. Kalau boleh lebih banyak, lebih baik lagi. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk supaya kita semua dalam perjalanan yang aman dan selamat, maka kami juga mengadakan majlis-majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana majlis-majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan kami adakan iaitu di Masjid Asy-Syakirin dan juga Masjid Al-Amin ya. Pada semalam kita sudah lakukan di Masjid Mujahidin ya. Jadi untuk hari Sabtu akan datang ini di Masjid Syakirin ya. Masjid Syakirin kat Jurong Ustaz, jauh. Tak apalah, kita jauh sikit kerana Allah, kita datang dapat pahalanya. 25 Mei tuan-tuan, hari Sabtu, daripada lepas maghrib sampai 10 malam insya-Allah. Siapa-siapa nak derma untuk maulid ini sangat-sangatlah baik sekali ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan haji dia dan kurniakan haji mabrur. Dan pada hari Ahad pagi pula, Ahad pagi 26 Mei 10.30 pagi akan kami adakan pula majlis Maulid Rasul di Masjid Masjid Al-Amin. Masjid Al-Amin di Teluk Belanga tuan-tuan dan puan-puan ya. Masjid Al-Amin di Teluk Belanga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang ini.
datanglah, ajak kaum keluarga sahabat anda semua. Semoga kita dalam majlis Maulid Rasul ni, apabila kita dalam majlis Maulid Rasul ini, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Taala. Kenapa? Sebab Allah Taala sayang kepada Nabi kita SAW. Dan siapa yang berdoa dengan menyebutkan nama Nabi SAW, Allah Ta'ala pasti akan mengkabulkan doanya juga. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang ini. Selain daripada pahala-pahala yang besar ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, si Zainal Abu Bakar mengatakan sesiapa yang belanjakan 1 dirham untuk menyambut Maulid Nabi SAW, dia jadi teman aku dalam syurga. Sayyidina Umar mengatakan siapa yang mengagungkan Maulid Nabi SAW, dia telah menghidupkan Islam. Sayyidina Uthman mengatakan siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk Maulid Nabi SAW, seperti dia menyaksikan peperangan Badar dan peperangan Hunain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ya, pegawai-pegawai kami berdiri di belakang sana dengan ponjen atau ponjen derma, tuan derma lah seikhlasnya untuk Maulid Nabi. Minggu lepas kita dapat collection yang baik dan kita pun gunakan juga untuk Maulid Nabi yang semalam kita hadiri. Alhamdulillah, masjid pun ucapkan Masjid Hasanah yang sedang mengumpulkan derma untuk pembangunan renovasinya, mengucapkan ribuan terima kasih pada jemaah-jemaah yang telah berderma. Dan demikian juga untuk masjid yang akan datang pada hujung minggu ni. Jadi kami harapkan para jemaah sekalian supaya dapatlah sama-sama kita bergotong royong untuk kita merealisasikan apa yang telah kita sebutkan tadi. Dan demikianlah pula tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bahawa umrah kita pun sudah dimulakan daripada bulan Ogos selepas balik pada haji sampai September sampai Oktober. Jadi mungkin ada keluarga sahabat anda yang nak pergi haji, nak pergi umrah, kita sarankanlah mereka untuk mengikuti pakej yang kami telah sediakan. Dan juga umrah bulan November dan juga pada bulan Disember. Semua sudah siap tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi melihat pada FB kami dan juga kepada brosur yang kami siapkan meja-meja pegawai. Dan juga kita ada Umrah Plus Istanbul seperti mana tuan-tuan lihat sekarang ini. Tuan, harganya pun sangat baik sekali dan itu kami adakan pada bulan 12 bulan Disember, school holiday ya. Dan jejak Rasul pergi ke ziarah umrah dan Baitul Maqdis. Masya Allah, Ustaz, Baitul Maqdis boleh masuk lagi ke? InsyaAllah, kita pun membuka peluang ni. Bagi siapa yang nak pergi Baitul Maqdis, insyaAllah kalau ada peluang saya akan pimpin sama. Dan kalau sekiranya keadaan belum aman lagi, keadaan menjadi khawatir kebimbangan keselamatan, kita tinggalkanlah, kita cancel ya, sebab itu keselamatan lebih utama. Tapi kalau keadaan membolehkan, kita pergilah insyaAllah. Ziarah masjid kita yang ketiga, Masjidil Aqsa. Dan juga ziarah awliya, ziarah para wali Allah di Iraq yang akan saya pimpin insyaAllah 5 sampai 13 Oktober. Makam Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Junaid Baghdadi dan banyak lagi para wali-wali Allah. Semoga Allah merahmati mereka dan kurniakan kita barakah mereka, amin insyaAllah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang nak buat badal umrah, itu upah umrah untuk mak bapak datuk neneknya, bolehlah dia registerkan dengan di nama mereka di pegawai kami dengan harga $150 saja. Masya Allah, orang nak pergi umrah beribu-ribu dolar, tapi ini hanya $150. Siapa nak buat upah haji dan umrah $3,500 untuk keluarga yang tersayang yang telah meninggal dunia ataupun ibu bapa yang masih hidup tetapi yang sakit yang tak dapat menunaikan ibadat haji dan umrah. Kami terima dengan harga $3,500, boleh dapatkan borangnya daripada meja pegawai kami atau daripada pejabat kami. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan lupa jaga kesihatan. Makanan obat yang kita lupa, obat diabetes ke, obat gout ke, obat kolesterol ke, semua tu kita jangan lupa. Tapi kita perlu pada suplemen untuk menguatkan imun sistem kita. Imun sistem kita ni kita katakan pertahanan badan kita. Imun sistem ni dia kalau tak kuat, dia akan mudah dijangkiti oleh virus. Lebih-lebih lagi kita pergi ke Mekah, orang sangat ramai. Mungkin macam-macam virus akan datang terhinggap pada kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita perlukan pertahanan. Pertahanan tu bagaimana? Dengan dapatkan makanan-makanan suplemen yang baik. Alhamdulillah saya dengan usaha dengan beberapa doktor dan saintis daripada Singapura dan Malaysia, kami sedang usahakan satu kita katakan produk yang kita namakan SF21.
SF21 ya. Dia mengandungi bahan-bahan yang sangat baik sekali untuk kita punya kebaikan, untuk keperluan kita, untuk para jemaah untuk mendapatkannya kesihatan dan walafiat. Dan SF21 ini mempunyai 21 ingredient, bukan satu, bukan dua, 21 ingredient yang baik-baik, blackberry, raspberry, blueberry, elberry dan macam-macam lagi. Semuanya baik untuk kita punya jantung kita, untuk kita antioksidan kita, dan untuk energi kita, untuk imun sistem kita, untuk jantung kita, untuk kulit kita, untuk digestif kita, untuk neurological kita. Masya Allah, banyak kebaikannya. Saya sini tiap-tiap hari pagi saya makan satu sachet. Satu sachet itu satulah ya. Satu sachet kita koyakkan dan kemudian kita masukkan dalam botol, kita shakekan dia, kita minum. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, usahalah kesihatan itu perlu. Kesihatan itu modal untuk kita beribadat. Kalau sekiranya kita tak sihat, apa pun tak boleh buat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah belanja ribu-ribu dolar tapi tak dapat buat ibadat. Kenapa? Sakit lah Ustaz. Saya tak kuat lah Ustaz. Itulah dia tuan-tuan. Jadi harap-harap tuan-tuan dapatkanlah suplemen ini. Suplemen ini kami memberikan promosi pada jemaah-jemaah haji kami. Kalau satu botol $90. Kalau sekira 2 botol dia dapat $150 dan kalau 3 botol hanya bayar $200. Jimat sampai beberapa puluh dolar lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah bagi-bagi pada keluarga sahabat anda kita semua, semoga mereka semua sihat walafiat insya-Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sedikit daripada maklumat-maklumat yang penting untuk kita pada hari ini, dan insya-Allah jangan lupa kita ada taklimat kita. Taklimat jangan lupa. Taklimat syarikat TM Fauzi Travel kita pada hari Rabu ni 22 hari bulan Mei. Hari ni Ahad, besok Senin, Selasa, Rabu. Rabu Ustaz hari kerja. No. Saya bagi public holiday hari tu. Ustaz betul public holiday, tak percaya tanya kerajaan. Public holiday. Sebab apa? Sebab Vesak Day lah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa kita punya program kita bermula pada jam 9 pagi sampai pada pukul 12:30. Jadi kita akan grupkan tuan-tuan dengan jemaah grup-grupnya sing. Jadi bila jemaah sampai tu, jemaah akan duduk dalam grupnya, bukan bersepah-sepah, tidak ya. Macam semalam juga dekat Santek kan, Muiz Taklimat Muiz, semua grup JSA satu grup. Tapi untuk kita pula, kita ada 12 grup. 12 grup Ustaz. Wah, banyaknya. Alhamdulillah lah, kita pecah-pecahkan. Jadi masing-masing grup duduk dengan tempat grup dia. Kenapa? Supaya nanti lepas taklimat saya, kita akan ada pengenalan dengan grup kita sendiri, dengan dia punya pegawai dia, dan kemudian akan cara-cara yang perlu kita lakukan, dan ada soal jawab jemaah dengan pegawainya, apa yang dia soal, apa yang dia dijawab. Jadi itulah semua keperluan tu. Dan kita akan tunjukkan praktikal pakai ihram. Jadi semua jemaah lelaki akan diberikan pakaian ihram, dan juga orang muslimat akan diberikan telekung. Dan bag tag, name tag semua akan diberikan pada hari Rabu ini. Tapi bag besar, bag kecil, bag slim bag, bag haversack, semua bag tu kita akan berikan pada hari Ahad depan, 26 hari bulan. Kerana bag itu ada masalah sedikit, kapalnya belum sampai lagi ke pelabuhan Singapura. Jadi dengan itu kita tangguhkan pemberian bag itu pada hari Ahad depan. Jadi Ahad depan merupakan last day of the cruises. Jadi kita akan bagikan semua bag-bag itu kepada jemaah-jemaah semua. Jadi haraplah para jemaah datang pada taklimat kita, kerana taklimat kita ini penting untuk menerangkan beberapa perkara tentang keberangkatan kita, beserta dengan pengenalan dengan grupnya, dengan pegawainya, dan apa soal jawab dengan pegawai, dan demikianlah sehinggalah kita selesai pada jam 12.30 insya-Allah. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tidak ada apa yang saya sambung lagi. Dengan itu saya ucapkan terima kasih pada semua para jemaah sekalian yang berderma untuk Maulid insya-Allah, dan jangan lupa kita akan ada satu sesi lagi, sesi iaitu HPB, iaitu Health Promotion Board, yang akan disampaikan oleh pihak wakil Health Promotion Board. Mana orangnya? Mana wakil Health Promotion Board? Silakan kemari.
Testing 1, 2.